Hai semua, nama saya Livias, orang pelajar tingkatan 4 dan belajar di SMK Pandaramat Perdana. Hari ini saya sangat gembira nak berkongsi topik ilmu di hati teknologi memperkasa generasi kepada awak semua. Pada zaman sekarang, dunia kita berubah dengan sangat pantas. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat cepat. Tapi, satu perkara yang utama iaitu ilmu di hati. Apakah maksud ilmu di hati? Ilmu di hati adalah pengetahuan yang bukan sahaja kita belajar, tetapi kita fahami dan praktikkan dalam kehidupan seharian. Ia juga membuatkan kita bukan sahaja pandai teori, tetapi kita juga bijak dalam membuat keputusan dan menghormati nilai yang baik. Teknologi adalah alat membantukan kita. Dari telefon pintar hingga ke komputer, teknologi membantu kita belajar dengan lebih cepat, berkomunikasi dengan lebih mudah dan menyelesaikan masalah dengan lebih pantas. Ini adalah sedikit pandangan dari rakan saya terhadap kepada ilmu di hati teknologi memperkasa generasi. Bagi pelajar sekarang, teknologi memang banyak manfaat. Contohnya, kita boleh belajar dengan lebih mudah kerana kita akses maklumat dari seluruh dunia. Berkomunikasi dengan guru dan rakan jadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, kita menggunakan WhatsApp ataupun Telegram untuk menghubungi. Menyelesaikan masalah dengan lebih cekap dengan menggunakan perisian alat digital. Sebagai contoh, ChatGPT atau e-kamus dapat mengalahkan kreativiti kita. Misalnya, membuat projek, rekaan, video ataupun eksperimen. Tingkatkan pembelajaran sendiri sebab kita boleh belajar mengikut kemampuan diri. Cuba kalian bayangkan, ilmu itu akar pokok. Apabila akarnya kuat, pokok akan tumbuh subur. Sama juga, bila ilmu berkembang di hati kita, teknologi dapat menjadi lebih berguna dan canggih. Tapi kalau tiada ilmu di hati, walaupun teknologi canggih, ia juga boleh disalahguna dan memberi bahaya kepada masyarakat. Jadi, ilmu dan teknologi mesti seiring. Ilmu pantung teknologi dan teknologi perkasakan ilmu. Rakan-rakan, marilah kita jadikan ilmu di hati sebagai pandu hidup dan teknologi sebagai alat memperkasakan diri, masyarakat dan negara. Dengan gabungan ini, kita boleh jadi generasi muda yang pintar, beretika dan memberi impak positif. Sekian, terima kasih. Bye!